Hello semua, apa khabar? Welcome back to my channel. Kepada subscriber saya dan yang baru menjenguk ataupun view channel saya, welcome back juga. So hari ini saya ada satu aktiviti iaitu membersih pasu-pasu besar saya di mana bunga tu telah usang, terlalu uzur puluhan tahun. So saya kena bersih and let go. Sebab pasu tu berat kan, berat. Sekarang tak ada orang buat pasu seramik yang besar-besar. So unless satu tempat tu dia memang masih ada lah. So saya prefer kalau boleh pasu plastik senang angkat dan tak berat. Jom ikutin video saya, tapi jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share. Tengok video saya sampai habis. Terima kasih. Dah. Okay guys, saya telah clear ni bunga kertas saya ni, bougainvillea. Ni saya isi air pasu dengan air. So dapat saya cabut lah. Okay, nah termau hidup lagi bunga ni. Dah mati guys. Okay, saya nak let go juga. Dulu beli mahal ni. Okay guys, ini pasu yang warna biru. Okay, ini pun saya let go. Cuma yang ini lah saya nak tengok dulu lah. Ini pasu naga, semua orang nak. Kalau baru mahal guys, sampai 400 satu ni. Ini dulu puluhan tahun lah. Saya rasa around 35 years lah pasu ni saya simpan, saya dengan suami saya. Cuma ada crack sikit sini lah. Sebab pasu ni memang original dari China. Dulu orang simpan telur masin kat sini. So saya nak buang ni. Okay. Aduh. So saya nak buang ni sebab puluhan tahun ni. Dari rumah yang apa nama tu sebelum ni, saya dengan suami saya tanam bunga apa tu, bunga bonsai. Padu isi penuh-penuh. Puluhan tahun memang dah keras. Saya kena guna air untuk melembutkan tanah tu guys. Macam ni lah. 2-3 hari belum lagi dia ni, masih keras. Yang lain tu semua dah buka. Cuma ini nanti saya akan buka lah. Yang ni belum lagi, saya biar dulu. Sebab dah uzur guys, bunga bougainvillea ni. Tanah ni pun puluhan tahun dah. Tengok tu. So saya nak bagi air. Inilah cara dia nak keluarkan tanah yang keras, urat dia di sini guys. Urat ini tak tahu apa nama bunga ni. Ini untuk buat bonsai guys. Yang suami saya suka buat bonsai. So tak tahu lah macam mana nak keluarkan dia ni. Saya bagi air aja lah. Nasib ada pohon ni untuk saya berlindung panas ni. Bagi air, saya akan bersihkan. Tak tahu saya nak simpan ke tidak ni pasu ni. Sebab sayang juga. Kalau saya simpan nak buat apa? Tak tahu lah. Ada orang suggest tu untuk letak air. Tapi kalau letak air, tak hari-hari bersih, nanti kena periksa ada nyamuk lah. Aku nanti kena saman. Macam ni lah. Saya bagi air banyak-banyak macam ni. Tengok saya sediakan ubat nyamuk ni. Sebab sini kawasan rumput ni saya belum potong lagi guys. Bulan sekali lah. You tahu tak rumput ni, saya dengan yang suami saya beli berapa tan tanah hitam. Kemudian tanam rumput capi, rumput kerbau, dia bagi tahu macam tu lah. So kita tanam balik kerja, kita tanam. Kalau dipotong cantik guys. Aduh, panas terik pagi ni. Tak tahu cara lain, macam ni lah. Sekarang dah pukul 4 lalu, 4.30. So tinggal 2 lagi belum clear. Sebab dah berbunga. Sebelum nak let go dulu lah. Yang ini bougainvillea apple. Mahal juga saya beli ni. Yang ni warna orange, butterfly. Ada butterfly merah. Aduh. Ini tengok. Saya tengah isi air. Biar air tu penuh.
Dia ada 2-3 hari. Ini naga. Tengok saya pakai ni. Actually ni ada batang dia untuk korek tanah sebenarnya. Tapi saya guna ni lah. Kalau tanah lembut tu saya korek sikit-sikit lah. Macam ni. Tak tahu mau ke tidak ni nanti. At least 2-3 hari nak lembutkan urat-urat ni. Sebab dah puluhan tahun. Saya kena buka ni. Kosongkan dia. Tak tahu nak buat macam mana. Saya sayang pasu ni guys. Panas terik guys, panas terik. Sekarang baru pukul, saya start lambat. Kalau ikut saya pukul 6 dah buat kerja macam ni. Tapi lambat bangun. Semalam saya buat ni, badan dah letih, lesu dah. So saya buat macam ni. Ui. Jom. Bekas-bekas tengah tanah ni, saya nak recycle. Yang duri-duri ni, maybe saya buang, bakar dia lah. Aduh, keletihan. Nah, okay guys, saya nak cuci pasu saya ni. Ini yang pasu lama, yang banyak ukiran animal lah. Ini tidak. Weh, awal juga orang tu karaoke guys. Sebab hari ni hari Jumaat. So saya cuci. Dulu beli pun mahal juga ni guys. Bila saya jual balik dia orang cakap mahal. Okey lah. Buang laki-laki dia lah. Ada orang merawang-merawang karaoke tu guys. Saya basuh. Panas terik ni guys. Aduh. Okay. Tengok. Cuci balik. Oh. Sudah nampak berkilat lah. So macam mana saya clear? Saya isi dalam tu air 2-3 hari, especially yang keras. Baru tanah tu lembut. Kita ambil something sini, cucuk dia untuk turunkan tanah. Okay. Tengok sebelah tu lagi. Sebenarnya saya nak maintain, tapi terlalu berat guys. Tak larat saya nak angkat. Memang ada minta tolong orang. Kadang orang main bebel juga. Main bebelkan apa? Mau diberi bayar gaji walaupun saudara marah. Sekarang susah lah. Cuci ni balik. Cuci ni balik. Sekarang saudara marah, suruh buat kerja semua duit. Kan? Dulu mana ada. Bukan saya nak gerepak, tapi itu adalah kebenaran ni guys. Cuba tengok ni, ada tak lubang dia? Oh, ada. Tu. So saya buang kat sini dulu lah. Tengok dah pecah ni guys. Sayang saya basuh ni 30 tahun. Aduh, saya buang dulu. Oh, yang ini this type. Satu lubang aja guys. You tahu tak, dulu tak ada. Sebab untuk simpan telur. Dari China. Telur masin tu. Sekarang tidak. Tak ada yang pasu macam ni. Itulah orang tengah cari. Okay. Kena buang air dia dulu. Dekat pasu baru ni ada 3 lubang. Okay, saya cuci ni dulu guys. Cuci dulu dalamnya. Ini pun sama. Cuci dulu.
Hmm. Dan ni alih dulu. Dan campur dengan air. Buang daki-daki. Ada yang degil tak mau dicuci. Cuci dulu. Orang lain dia daki-daki. Kemudian cuci. Biar air dia keluar. Piring ni pun perlu cuci, guys. Piring ni. Mana dia punya tu tadi? Ini pun saya cuci, guys. Buang daki-daki. Boleh guna balik. Satu ni mahal loh. Ini pun. Supaya nampak bersih. Cuci balik. Buat setakat ni saya sudah bersihkan 5 pasu warna biru ni, guys. Ada 2 lagi. Nah, ini besar dia 54 inci. Ke bawah tu dari sini 16. Besar juga, guys. So saya sudah bersihkan dalam-dalam, termasuk piring ni tadi. So saya ada 2 lagi. Yang ini belum lembut lagi, guys. Masih lagi keras. Saya kena buang dia punya ni, ranting-ranting ni. Okey, tengok guys, saya telah bersih tapi masih ada putih-putih. Cuma ni sebab dah uzur 30 tahun, tengok ada crack, guys. Ada crack. Kita boleh glue dengan seramik punya glue lah. Sayang juga saya dengan pot ni. Besar tu, guys. Ini besar. Yang ini pun naga. Pasu naga juga, guys. Tengok ni ha. Ada 2 naga ni. Kalau orang based on the feedback, kalau tanam guna pasu naga, dia macam boleh protect you lah, macam tu. Saya ada satu lagi pasu, tapi ini haiwan-haiwan lah, dia punya pattern. Belum lagi saya bersih. Sebab ada bunga ni, burung semua suka hinggap kat sini, guys. Ini my
husband suka tanam bunga kertas. Tengok ni. Boleh bertahan lama guys. Aduh, panas guys, panas. Setelah dia basuh, saya jemur dia kat luar dulu guys. Biar dia cepat kering. Tengok ni.